Pada video yang lepas, saya ada sentuh isu kenapa wakil rakyat tak patut bagi duit pada rakyat ataupun rakyat tak patut minta duit dengan wakil rakyat. Tapi mungkin ramai tak berapa nak jelas, tak berapa nak clear maksud saya tu. Tapi saya rasa kali ini penerangannya lebih jelas sebab bukti yang dah ada. Okey, saya rasa mungkin ada yang dah baca berita ni. Dalam berita ni, diberitahu bahawa wakil rakyat ataupun ahli parlimen Petaling Jaya dia mendakwa yang wang peruntukan kepadanya ahli parlimen kini diurus oleh ketua cabang partinya iaitu parti PKR. Jadi dia persoalkan kenapa benda ni berlaku. Soal kenapa dia jadi itu soal politik tu tak apalah, itu kita cerita lain lah, itu hal politik. Tapi ini kita nak fokus hal wang peruntukan tu. Okey, kita nampak kat sini bahawa kerajaan sendiri meneruskan pemberian peruntukan atau bantuan kewangan sebelum ni dengan ahli parlimen. Tetapi kalau ikut berita ni, sekarang diurus oleh ketua parti politik, ketua cabang PKR. So ini membuktikan lagi bahawa selagi wang rakyat terus disalurkan menerusi orang politik, selagi itulah politik yang berkaitan dengan wang akan berterusan. So sebenarnya apa yang kita sedang bina? Adakah kita membina negara berkebajikan atau kita meneruskan membina ekosistem agar rakyat terus bergantung kepada parti politik atau ahli politik? Itu persoalan dia. Kita perlu jelas politik wang bukan bermula ketika kempen pilihan raya sahaja. Politik wang bermula apabila kerajaan menjadikan orang politik sebagai pengantara, sebagai orang tengah, sebagai pengagih wang peruntukan kepada rakyat. Kenapa mesti melalui orang politik? Sedangkan kita ada pentadbir atau agensi yang mentadbir keperluan rakyat ini. Kita ada pejabat daerah, kita ada majlis perbandaran dan sebagainya. Bila kerajaan guna orang politik untuk mengagihkan peruntukan kepada rakyat, dia dah jadi macam orang tengah. Sedangkan kita tahu dalam isu yang melibatkan kepentingan rakyat, kita tidak perlu middleman. So kalau kita nak hapuskan politik wang, perkara sebegini perlu diberi perhatian. Dan satu lagi masalah, bila kita agihkan keperluan rakyat atau peruntukan rakyat menerusi orang politik, akhirnya rakyat terus bergantung dengan ahli politik. Sedangkan dalam sistem demokrasi yang kita amalkan, kita mahu rakyat mengundi atau menyokong parti atau calon berdasarkan manifesto mereka, berdasarkan tawaran mereka. Itu cara kita memilih wakil rakyat, bukan berdasarkan siapa beri wang peruntukan. Itulah pandangan saya. Mungkin ramai yang tak setuju, tapi itulah teorinya.